Anak saya pengurusan pejabat kategori apa ya kolej swasta? Okey, untuk menjawab persoalan ini berkaitan dengan PTPK telah mengeluarkan satu notis ataupun satu perkeliling di mana perkeliling ini telah meletakkan kategori bagi bidang-bidang program TVET di mana ada pengelasan program mana yang dibiayai ataupun program mana yang tidak dibiayai. Untuk pengurusan pejabat di mana kodnya adalah N821001 tahap 3, iaitu kalau nama programnya adalah pentadbiran pejabat. Kalau sekiranya betul nombor kod ini, program ini dikategori sebagai kategori D, iaitu program yang tidak dibiayai. So untuk kepada anda tuan-tuan dan puan yang melihat video ini, mungkin kawan-kawan anda, anak-anak tuan-tuan dan puan yang menyertai program ini, anda boleh rujuk dengan pihak kolej supaya dapat jawapan yang lebih tepat dan penyelesaian yang lebih baik. So untuk maklumat anda, semua pusat-pusat pertolongan swasta mendapat notis daripada PTPK ini baru sahaja minggu ini, dan saya yakin pasti ramai kolej-kolej ataupun banyak kolej yang akan buat sesi berjumpa dengan ibu bapa ataupun menghubungi ibu bapa untuk memberitahu situasi ini. Dan insyaAllah kepada anda yang melihat video ini, saya yakin pihak kolej sedang menyelesaikan untuk dapatkan confirmation daripada pihak PTPK dan GPK. Confirmation ini sangat penting supaya maklumat yang kami sampaikan kepada ibu bapa dan juga pelajar adalah keputusan ataupun maklumat yang tepat, supaya kita tak naklah nanti bila dah berikan keputusan, tiba-tiba PTPK menarik balik notis tersebut, menukar keputusan. Itu akan menyebabkan ibu bapa dan juga pelajar akan jadi confused.